Benda yang aku tak suka pasal Proton, dari segi dia punya ACC, Active Cruise Control, yang dia boleh drive sendiri tu kan. Kenapa aku tak suka? Jom aku tunjuk. Okay, first, kalau tengah jam macam ni kan, kita nak aktifkan dia tak boleh tau. Sebab dia nak kena atas daripada 30 km per hour. So let's say kita naikkan 30 km per hour dan ke atas kan, kita aktifkan, dia boleh lah. Tapi akan ada satu masalah lagi. Bila kereta depan terlampau dekat dengan kereta kita, dia akan deactivated balik automatically. Okay, tengok. Okay, nanti dia akan automatically deactive. Nampak? And sekarang ni kereta still bergerak. So korang nak kena alert, nak kena tekan brake. Lepas tu kalau nak aktif balik dia punya ACC, nak kena laju ataupun atas daripada 30 km per hour. So aku rasa macam, apa function dia buat benda ni kalau dia akan sentiasa deactivated? Maksudnya time idle je dia boleh ACC, tapi time nak brake ataupun time kereta berhenti slow, dia akan deactive. So why Proton?